Hai, what's up guys? Selamat datang ke Kisah Semasa TV. Terima kasih kepada yang sudah subscribe channel ini. Kepada yang belum, bolehlah subscribe untuk mengetahui kisah semasa. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat penonton Kisah Semasa TV. PN perkenal bantuan sehingga RM6,000 setahun jika tadbir Putrajaya. Bantuan Prihatin Nasional BPN yang mencecah RM6,000 setahun atau RM500 sebulan kepada isi rumah memerlukan antara inisiatif akan diperkenalkan Perikatan Nasional jika mentadbir Putrajaya selepas PRU 16. Dalam perbahasan Belanjawan 2026 di Dewan Rakyat, Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin turut memberi bayangan pembangkang akan menawarkan pendidikan percuma di peringkat proses wazah serta menambah peruntukan kesihatan. Hamzah yang juga timbalan pengerusi PN berdasarkan Belanjawan 2026 dibentangkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Pihaknya yakin kedudukan fiskal negara memberi keupayaan memperkenalkan BPN. Berbeza bantuan bersyarat dan terhad seperti skim SARA yang mengekang pilihan rakyat. PN akan memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menentukan sendiri perbelanjaan mereka di mana dan apa yang mereka perlukan. Menjelaskan tawaran pendidikan percuma bagi peringkat proses wazah, Hamzah yang juga timbalan Presiden Bersatu berkata bantuan itu akan dikhususkan kepada penerima BPN atau golongan rentan. Autonomi kepada institusi pengajian tinggi awam juga akan diperluaskan melalui tabung endowment, khususnya membabitkan universiti penyelidikan. Menyentuh sektor kesihatan, Hamzah berkata peruntukan lebih tinggi disalurkan untuk menampung kenaikan kapasiti hospital kerajaan di seluruh negara selaras prinsip maqasid syariah. Kami ingin sektor kesihatan diberikan keutamaan melebihi dari kementerian lain. Jelasnya belanjawan alternatif PN yang menaratifkan membetulkan struktur menyemarakkan ekonomi dan melegakan rakyat itu diperkenal bagi menyelamatkan ekonomi negara. PN berpendirian jelas ekonomi negara tidak boleh diselamatkan hanya dengan agihan. Kita mesti membesarkan kek ekonomi, mencipta peluang dan menambah hasil supaya setiap rakyat mendapat bahagiannya dengan adil, katanya. Anda ada sebarang pendapat, boleh tinggalkan di ruangan komen guys.